Thank you, Risha. Thank you, Raisha. Buat premier, Rina. Should I buat premier? Rina tak reti lah. Rina tak reti lah nak buat premier. Alah, kau tengok je lah Rina post lagi. Nanti Rina belajar cara buat premier. Apa keistimewaan premier? Oh, korang tak boleh nak kedepankan kalau premier? Saya batuk lebih 2 minggu. Oh, orang tak skip. Korang nak Rina buat premier ke? Tapi konten tu tak ada yang semua part dia macam sama je, best je semua. So korang memang tak akan skip, percaya lah. Kalau korang skip, baik korang tak tengok. Hoodie Rina beli mana? Ni H&M. Comel kan? Rina banyak jumpa hoodie yang besar-besar macam ni. Pukul berapa Rina? Rina tengah upload. So kalau dia settle upload, settle loading, Rina terus tu lah. Korang boleh tengok lah. Tapi nak hujan. Rina tak kunci pintu. Tak buat vlog ke? Ni vlog lah ni. Vlog first day menjadi staff Roti John Doe. Kalau kau nak tahu macam mana pengalaman Rina menjadi seorang karyawan dia apa panggil? Lebih korang tengok sampai hingus lagi. Hingus pun tak hilang lagi. Kalau ternampak hingus ke apa, diam-diam sedap. Kalau kau nak tengok pengalaman Rina menjadi staff Roti John Doe, sebab Rina memang buat kerja daripada proses nak buat sampai proses potong, bungkus, semua Rina buat. Rindu Rina pakai bawal. Ya. Tapi Rina tengah tak demen nak pakai bawal. Dan biasanya Rina, kalau Rina rasa Rina Rina suka pakai bawal bila Rina rasa Rina tengah kurus. Sebab dia akan jadi lagi cantik bentuk muka tu. Kalau Rina tengah tembam, Rina pakai bawal, Rina rasa macam terkeluar pipi-pipi. Nanti pakai bawal pergi Hafiz. Boleh insyaAllah. Tengok bulan puasa ni. Nampak Hafiz terbibit biar merah-merah sikit. Rina masuk kronika. Dia dalam proses lagi. Proses perkenalan. Kalau kau nak tahu macam mana Rina dalam konten ni ada Rina membuka dengan dia orang sekali. Kalau kau nak tengok macam mana kita orang berinteraksi ke? Berinteraksi. Korang kena tengok lah konten ni sekejap lagi. Tahu? Sabar je tahu. Rina kurus lah. Sekarang memang kurus. Sekarang memang kurus gila. Sebab Rina 5 hari demam. Okay, Rina nak cerita lah pengalaman Rina demam kan. Dah lah Rina duduk rumah, jauh pada parents. Ada pun Echa pun kadang pergi shoot sana. Dia sejak dengan Amri lagi ni, lagi rajin pula dia shootnya. Asyik keluar je. Wah, thank you bagi tray. Thank you. Lepas tu dia pun jarang dekat rumah. Lepas tu Rina macam susah. Kalau korang demam kan, korang memang kena ada someone lah. Kena ada orang teman macam tu lah. Dekat dengan family lah, senang cerita. Supaya ada yang boleh tengok-tengok. Sebab Rina nak makan pun, kita dah tengah tak larat kan. Lepas tu tak ada siapa nak jaga kita punya makan. Lepas tu Rina pun tak makan lah. Sebab kalau nak makan kena order Grab, nak turun bawah lagi. Mana larat. Rina kena tunggu Echa nak balik rumah, supaya dia boleh ambil Grab kat bawah, bawa naik atas.
ceritanya spek yang ni lagi sesuai daripada yang kotak tu. Ya ke? Tapi nak suka spek petak. Nak babysitter ke tu? Ya, dia dah patut hire babysitter sekarang. Wow, okay, dah terpas. Korang, konten dah upload. Korang ready tak? Ke korang nak sembang-sembang dulu? Aduh, lah. Okay, thank you bagi tahu. Rasa tu tisu. Wait, this is so embarrassing. Pak Larina mana kau? Wait, kejap. Ada hingus pula. Okay, dah dah. Macam rambut je tadi warna oren. Tak ada makna nak warna oren. Kalau Rina nak warnakan, Rina warnakan hijau, biru. Cantiknya sikit Rina. Tak ada Rina tengah sebab demam kan. Dia macam tak terjaga pun kulit. Ni Rina pakai filter lah korang. Ni aja rambut pada air parut. Bukan konten dah upload, tapi Rina tak publickan lagi. Konten dah settle dah upload, tapi Rina tak publickan lagi. Korang nak tengok 4.20 Rina post, okay? 4.20 korang dah boleh tengok. Dah 10k ni. Wah, korang nak tengok apa 10k dalam ni? 4.30 4.20 4.20 lagi 2 minit. Korang boleh serbu konten Rina. Sekejap, Rina tunjuk thumbnail kita. Okay, ni dia. Dewan jadi staff roti john doh. Okay, ni konten. Sekejap, besar sikit. Lagi 2 minit Rina. Lagi 2 minit Rina. Apa orang panggil ni? Rina publickan konten ni. Terlalu besar pula. Okay guys, ni konten Rina sekejap lagi. Weh, korang 11k dalam ni nak tengok apa ni? Kenapa korang ramai-ramai nak tengok apa sebenarnya? Aduh, sedap kalau Rina berniaga. Patutnya Rina angkat beg kuning lah. Okay, korang nak tengok ni 11k yang mata memandang ni. Korang boleh serbu konten Rina sekejap lagi 4.20. Tengok ni, Dewan jadi staff RJD. Korang akan tengok macam mana Rina nak apply kerja tu, macam mana Rina nak dapat. Rina interview dulu dengan bos dia. Bos dia korang faham lah siapa kan. Atas sikit Rina. Rina tak pernah nak adjust dalam benda tu. Dah je lah. Ni okay. Lagi 1 minit korang, Rina akan post dekat YT Rina. Korang boleh serbu lagi 1 minit. Ready ready. Korang akan tengok Rina, pengalaman Rina kerja kat sana. Lepas tu macam mana Rina interview nak dapatkan kerja tu. Ada payment tak Rina? Kalau korang nak tahu Rina dapat payment ke tak, korang kenalah tengok konten ni. Rina memang pakai orang dalam punya. Memang pakai kabel untuk dapatkan job ni. Okay, dah 4.20. Okay, korang 11k mata memandang ni. Korang boleh serbu YT Rina untuk latest konten ni, okay? Okay, korang boleh pergi serbu sekarang. Bye-bye.